Jom teman saya buat gula daging umbuk pisang edisi Ramadan. Mula-mula sediakan bahan kisar dan bahan tumis. Next, kita kupas dan hiris kasar bahan kisar dan masukkan bahan kisar ke dalam blender. Resepi penuh dekat caption bawah deh. Next, kupas dan hiris bahan tumis. Next, kisar halus bahan kisar. Jangan lupa letak air sedikit, takut nanti tak boleh nak blend. Terusnya bahan penting, iris nipis daging tu dan cuci bersih sampai air tu jernih dan toskan. Masukkan sedikit garam, bau sampai sebati, perak seketika. Saya guna rempah kari daging kapul langgar Kelantan ni. Dia memang guna rempah kari ni sedap dah. Pancur dengan sedikit air dan kacau sebati. Next, kita hiris umbuk pisang. Ambil yang bahagian tengah je. Itai-itai tu saya tak ambil. Lepas tu potong serong deh. Sebab saya potong serong tu senang nak buat getah umbuk pisang ni. Lepas potong ke semua umbuk pisang, cuci bersih. Lepas tu letak serbuk kunyit. Letaklah secukupnya. Bagi sekata umbuk pisang. Lepas tu masukkan air sedikit. Gaul-gaul. Alamak terbanyak air pula. Cukup pula serbuk kunyit. Letak pula sikit. Gaul-gaul. Lepas tu saya buai air dia. Lepas tu sediakan lidi untuk ambil getah umbuk pisang. Panjang-panjang tu getah umbuk pisang tu lah. Sampai nampak getah pisang tak ada. Sediakan kuali untuk menumis. Masukkan minyak secukupnya. Panaskan minyak. Masukkan bahan tumis yang kita potong tadi dan masukkan 4 sekawan dan daun kari. Tumis sampai naik bau dan kekuningan. Cuci bersih umbuk pisang dan toskan. Bila bahan tumis dah kekuningan, masukkan bahan kisar. Kacau biar sebati sampai pecah minyak. Bila dah pecah minyak, masukkan bahan bancuhan rempah kari tadi dalam kuali. Kacau biar sebati, masukkan sedikit air sampai pecah minyak pula. Bila dah pecah minyak nanti tutup api. Sediakan pressure cooker. Masukkan bahan tumis yang kita masak dalam kuali tadi ke semua dah. Buat gini sebab mudah untuk saya. Tak boleh nak kawal pressure cooker tu. Masing cara ya. Masukkan daging dan umbuk pisang ke dalam pressure cooker. Masukkan air biar sama parah dengan bahan tu lah. Untuk pressure cooker, setkan selama 22 minit. Cek dulu daging empuk ke tidak. Bila dah empuk, kita set pressure cooker selama 22 minit. Tapi tak tutup pressure cooker. Untuk kita masak lah. Masukkan santan, kacau biar sebati. Masukkan garam dan gula secukupnya. Kacau sampai sebati dan mendidih. Lepas tu dan siap. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.